Alhamdulillah, Aminah dah 6 bulan. So dia dah boleh belajar makan. Ija memang jaga baby sendiri tanpa ambil orang hantar kat pengasuh. So seharian Ija memang 24 jam dengan baby je. Bila baby dah mula makan ni, memang susah nak cari masa prepare makanan dia. Tapi nasib baik ada Malish baby food maker ni. Biasa Ija akan masak 3 hari sekali. So buat terus beberapa menu, simpan dalam chiller or freezer. Nanti tinggal panaskan je. Senang sangat masak guna Malish baby food maker ni. Masuk air kat bahagian bawah tu sebab kita nak steam, dan pilih mode rice. Dia akan auto blend terus lepas siap kukus. If tak nak auto blend pun boleh je. Macam baby Ija, dia lebih prefer makanan yang bertekstur. So biasa Ija just guna mode steam 15 minit, dan baru Ija blend sekejap dalam 10 saat macam tu. Dah siap dah. Ada banyak mode lain selain rice. Contohnya meat, fish, veggie, fruit, cereal. Untuk mode steam tu memang dia akan kukus je tanpa blend. Sangat-sangat memudahkan kerja Ija. So tak adalah masak bubur pun hangit. Buat masa sekarang, Aminah stay dalam feast mencuba bubur dan sayur. Tak sabar rasanya nanti nak masukkan protein pula dalam menu dia. Seronok rupanya tengok anak lain lagi bila dia berselera makan. Jadi semangat nak masak untuk dia dengan Malish baby food maker.